Salam sejahtera doktor. Video ini merupakan video tugasan 3 persembahan yang membentangkan pemikiran Al-Ghazali dalam menangani isu pendidikan semasa. Kumpulan kami terdiri daripada Fong Mei Siang, Lok Win Yi dan saya Pang Kam Ching. Pertama sekali, saya akan membentangkan latar belakang Imam Al-Ghazali. Nama penuh beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada 1058 Masehi di Tus Khurasan. Beliau merupakan tokoh ulama, ahli falsafah dan sufi yang sangat berpengaruh dalam tamadun Islam. Al-Ghazali mendapat pendidikan awal di Tus sebelum melanjutkan pengajian di Naisabur. Beliau berguru dengan ulama tersohor seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Antara hasil karya penting Al-Ghazali adalah Ihya Ulum Al-Din yang merupakan karya ensiklopedik yang menghimpunkan aspek akidah, ibadah, akhlak dan tasawuf. Karya yang kedua adalah Tahafut Al-Falasifah yang merupakan karya yang membahaskan kelemahan pemikiran falsafah tertentu pada zaman tersebut. Antara sumbangan Al-Ghazali adalah menjadi tokoh reformis pendidikan yang menyusun semula cara pembelajaran dan pengajaran di institusi Islam. Beliau memberi impak besar terhadap tradisi keilmuan madrasah, termasuk penyusunan kurikulum dan kaedah pembelajaran berteraskan disiplin ilmu Islam. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tentang metodologi pemikiran Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh ilmuwan yang bukan sahaja memberi sumbangan kepada bidang agama, tetapi juga filsafat, pendidikan, akhlak dan pembangunan insan. Metodologi pemikirannya dalam pendidikan sangat menyeluruh dan kaya dengan panduan yang masih relevan dalam konteks pendidikan moden. Aspek yang pertama iaitu berteraskan gabungan akal dan wahyu. Al-Ghazali menekankan bahawa segala bentuk ilmu mesti berasaskan keserasian antara akal dan wahyu. Akal digunakan sebagai alat untuk memahami dunia, membuat analisis dan menghasilkan pemikiran kritikal. Namun, akal tidak boleh berfungsi bersendirian tanpa bimbingan wahyu, kerana wahyu menjadi sumber kebenaran tertinggi. Pendekatan ini membawa maksud bahawa pencarian ilmu dalam Islam bukan hanya bersifat rasional dan logik, tetapi mesti terikat dengan nilai-nilai ketuhanan, moral dan petunjuk syariat. Aspek yang kedua adalah pendekatan kritikal dan analitis. Al-Ghazali juga dikenali sebagai tokoh yang sangat kritikal dan analitis. Beliau mengkaji falsafah Yunani secara mendalam dan menghasilkan hujah ilmiah yang kukuh dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah. Beliau tetap menghargai penggunaan hujah logik, tetapi meletakkan prinsip tauhid sebagai asas dalam menyaring dan menilai ilmu. Ini menunjukkan keseimbangan antara ketegasan intelektual dan ketundukan spiritual. Pendekatan ini mengajar kita bahawa pendidikan perlu melatih pelajar bukan sekadar menerima maklumat, tetapi berani menilai, mengkritik dan membuat justifikasi secara beradab. Aspek yang ketiga adalah penekanan pada pembersihan jiwa, iaitu tazkiyah an-nafs. Aspek ini ialah menurut Al-Ghazali, ilmu hanya bermanfaat apabila ia mendidik hati dan menghasilkan akhlak yang baik. Seorang pelajar tidak dianggap berjaya jika hanya cemerlang dari sudut pengetahuan kognitif, tetapi gagal mengawal sikap, nafsu dan nilai diri. Oleh itu, pendidikan dalam pemikiran Al-Ghazali bukan sahaja membina minda, tetapi juga membentuk karakter dan peribadi. Aspek yang keempat iaitu pembelajaran melalui pengalaman dan amalan. Al-Ghazali sangat menolak pembelajaran membentuk hafalan semata-mata tanpa penghayatan. Beliau menegaskan bahawa ilmu hanya benar-benar milik seseorang apabila ia diamalkan dalam kehidupan. Ini bermaksud seseorang pelajar mesti melalui proses, latihan secara berterusan, pengalaman kehidupan sebenar, menghubungkan ilmu dengan realiti dan tindakan. Dengan itu, ilmu tidak sekadar menjadi teori tetapi membentuk amalan, akhlak dan cara hidup. Seterusnya, Al-Ghazali mengutamakan muhasabah dan refleksi diri sebagai elemen penting dalam pendidikan. Individu mesti menilai dari aspek niat dalam menuntut ilmu, amalan harian, perubahan diri dan tujuan pembelajaran.
Refleksi ini membantu pelajar mengenali kekuatan dan kelemahan diri dan seterusnya memperbaiki tindakan untuk menjadi insan yang lebih baik. Aspek yang keenam iaitu menolak ilmu yang tidak membawa kebaikan. Al-Ghazali sangat tegas menyatakan bahawa ilmu dinilai berdasarkan manfaatnya kepada diri dan masyarakat. Ilmu yang membawa kepada kesombongan, penipuan atau kerosakan akhlak dianggap tidak berguna sama sekali. Dalam konteks pendidikan moden, ini mengingatkan kita bahawa kejayaan akademik bukan sekadar kepada pencapaian peperiksaan, tetapi kepada impak positif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Akhir sekali, pendidikan menurut Al-Ghazali mesti seimbang. Ia perlu membangunkan kecerdasan akal, kekuatan rohani dan kematangan moral. Beliau menolak pendidikan yang hanya memupukkan pencapaian akademik tetapi mengabaikan pembentukan akhlak dan jati diri. Seterusnya, saya akan mengalihkan kepada isu-isu pendidikan pada zaman Al-Ghazali. Bagi isu yang pertama adalah penyimpangan daripada tujuan sebenar menuntut ilmu. Pada zaman Al-Ghazali, ramai penuntut ilmu belajar kerana kedudukan dan kepentingan duniawi. Bagi isu yang kedua adalah pengabaian pendidikan akhlak dan pembentukan jiwa. Sistem pendidikan ketika itu terlalu menekankan aspek intelektual sehingga mengabaikan akhlak. Penjelasan lanjut berkaitan kedua-dua isu ini akan dibentangkan pada slide yang seterusnya. Sekarang saya akan menganalisis isu pendidikan pada zaman Al-Ghazali. Bagi isu yang pertama iaitu penyimpangan daripada tujuan sebenar menuntut ilmu. Puncanya berlaku adalah disebabkan oleh pelajar belajar demi pangkat, pengaruh dan kemuliaan sosial, bukan kerana Allah atau kebenaran. Ia fokus kepada debat dan kemenangan hujah sehingga mengabaikan adab, keikhlasan dan tujuan sebenar ilmu. Kesannya, apabila ilmu dikejar untuk nama dan kedudukan, keberkatan ilmu berkurang dan pelajar tidak mencapai kefahaman yang mendalam walaupun menguasai banyak maklumat. Pendidikan yang tidak berasaskan tujuan sebenar melahirkan golongan yang pintar tetapi tidak amanah, sombong dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Pada pandangan Al-Ghazali terhadap isu yang pertama iaitu penyimpangan daripada tujuan sebenar menuntut ilmu, Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu tidak mencapai tujuan sebenar sekiranya tidak membentuk akhlak, adab dan jiwa yang bersih. Ilmu tanpa akhlak akan melahirkan manusia yang sombong dan jauh daripada kebenaran. Beliau menolak keras budaya belajar untuk nama, pangkat atau pengaruh. Menurutnya, niat yang rosak akan merosakkan seluruh perjalanan ilmu dan menyebabkan keberkatan ilmu hilang. Beliau menekankan bahawa pendidikan mesti menggabungkan pemahaman akal dan pembinaan rohani. Jika hanya intelek ditekankan, pelajar akan menjadi bijak tetapi tidak pemoral, iaitu puncak utama penyimpangan pendidikan pada zamannya. Selepas itu, saya akan menganalisis isu yang kedua iaitu pengabaian pendidikan akhlak dan pembentukan jiwa. Puncanya berlaku adalah disebabkan oleh sistem pendidikan ketika itu menumpukan hafalan, debat dan logik semata-mata sehingga aspek kerohanian, adab dan penyucian jiwa diabaikan. Ramai guru hanya menyampaikan pengetahuan tetapi tidak memberi teladan akhlak atau membimbing pelajar dari sudut rohani menyebabkan pendidikan menjadi kering tanpa nilai. Kesannya, ketiadaan pendidikan akhlak melahirkan individu yang bijak dalam ilmu tetapi gagal mengawal emosi, nafsu dan tingkah laku. Pelajar mengetahui hukum dan teori tetapi tidak mengamalkannya menyebabkan ilmu tidak memberi kesan kepada pembentukan sasiah. Pada pandangan Al-Ghazali terhadap isu yang kedua iaitu pengabaian pendidikan akhlak dan pembentukan jiwa, ilmu tanpa akhlak membawa manusia kepada kesesatan. Al-Ghazali menekankan bahawa ilmu yang tidak disertai adab dan nilai rohani hanya menjadi beban, bahkan boleh membawa seseorang itu menjauhi Allah. Selain itu, pendidikan mesti mendidik hati sebelum mendidik akal. Beliau menegaskan bahawa pembentukan jiwa adalah asas pendidikan. Akhlak yang mulia akan menjadikan ilmu itu bermanfaat dan berkat. Di samping itu, guru perlu menjadi model akhlak dan murabi jiwa. Menurut Al-Ghazali, keberkesanan pendidikan sangat bergantung kepada contoh yang ditunjukkan oleh guru. Guru bukan sekadar pengajar,
tetapi pembimbing rohani. Seterusnya, saya akan bentang tentang aplikasi pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikan masa kini. Yang pertama, pendidikan berasaskan insan kamil iaitu seimbang, jasmani, rohani, emosi dan akal. Pendidikan moden sering menilai kejayaan murid berdasarkan grade atau pencapaian akademik semata-mata. Pemikiran Al-Ghazali menekankan integrasi ilmu duniawi dan yurakwi. Contohnya, subjek sains dan teknologi boleh diajar berserta penekanan nilai, etika, tanggungjawab sosial dan kesedaran terhadap Tuhan. Kurikulum berasaskan insan kamil memberikan peluang kepada pelajar memahami tujuan ilmu sebenar iaitu amal dan kebaikan dalam kehidupan. Yang kedua iaitu guru sebagai murabi atau teladan. Al-Ghazali menegaskan bahawa seorang guru mesti menjadi contoh teladan dalam ilmu dan akhlak kerana pengajaran yang tidak disertai dengan peribadian mulia tidak akan memberi kesan kepada hati pelajar. Dalam era digital, murid mudah terdedah kepada pengaruh negatif. Peranan guru sebagai teladan menjadi penting untuk membentuk budaya pembelajaran berasaskan nilai murni. Pendekatan Al-Ghazali yang menekankan hubungan spiritual antara guru dan pelajar dapat membantu membentuk budaya pembelajaran berasaskan kasih sayang, keikhlasan dan keteladanan yang boleh mendorong pelajar mengetahui apa yang benar, patut dan betul. Yang ketiga, Al-Ghazali menekankan tentang pendekatan pengajaran berperingkat, iaitu Al-Ghazali menekankan penyampaian ilmu secara bertahap, iaitu dari mudah ke sukar, dari zahir ke batin, dan dari teori ke amalan. Guru perlu menyesuaikan tahap pengajaran mengikut kemampuan intelektual dan perkembangan kognitif murid supaya pembelajaran tidak membosankan atau membingungkan. Contoh moden adalah guru menggunakan strategi pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berpusat murid atau kerjasama kumpulan mengikut gaya pembelajaran murid. Pendekatan ini membolehkan murid memahami konsep secara mendalam, mengaitkan teori dengan pengalaman sebenar dan membangunkan kemahiran kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang. Pembelajaran bersepadu yang membawa maksud gabungan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran dalam satu aktiviti. Ia mengaitkan hubungan teori dengan pengalaman sebenar dan malamatnya adalah menggalakkan murid faham hubungan ilmu, nilai dan aplikasi dalam kehidupan. Hubungannya dengan Al-Ghazali adalah yang pertama, serari dengan gagasan Al-Ghazali iaitu gabungan ilmu, iman dan juga akhlak. Al-Ghazali menekankan bahawa ilmu sebenar bukan hanya berpengetahuan duniawi tetapi mesti diiringi iman dan akhlak yang baik. Dalam pembelajaran bersepadu, murid bukan sekadar faham fakta atau konsep tetapi juga memahami nilai moral dan rohani yang menyertainya. Yang kedua, murid belajar ilmu duniawi sambil membina rohani dan akhlak. Contohnya, aktiviti pembelajaran menggabungkan aspek kognitif ilmu dan juga efektif nilai dan akhlak. Seperti dalam projek sains, murid dapat mengaitkan eksperimen dengan nilai-nilai murni seperti nilai kerjasama dan juga nilai integriti. Baiklah, ini merupakan pengalaman autentik menurut Al-Ghazali. Dalam pemikiran Al-Ghazali, pembelajaran autentik bermaksud memperoleh ilmu melalui pengalaman sebenar, penghayatan dan aplikasi dalam kehidupan. Beliau menegaskan bahawa seseorang tidak dianggap benar-benar memahami sesuatu ilmu selagi ilmu tersebut belum membentuk perubahan akhlak dan tingkah laku. Pembelajaran yang baik perlu berlaku dalam situasi kehidupan sebenar, memberi peluang kepada pelajar mengalami proses belajar secara aktif, menghubungkan teori dengan amalan, dan melibatkan latihan akhlak dan refleksi. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna, memberi kesan jangka panjang dan membina insan seimbang dari segi intelek dan kerohanian. Seterusnya, ini merupakan penilaian bermakna dalam pendidikan Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai pandangan penilaian yang sangat maju dan selari dengan perkembangan pendidikan moden. Baginya,
Penilaian tidak hanya bertujuan mengukur kognitif atau berapa banyak pengetahuan yang diingat. Sebaliknya, penilaian mesti menilai niat seseorang, perubahan tingkah laku, akhlak dan disiplin diri, penghayatan ilmu dalam kehidupan. Dalam pendidikan moden, kaedah ini selari dengan penilaian alternatif seperti penilaian formatif, portfolio pembelajaran, tugasan autentik, jurnal refleksi, dan pemerhatian guru terhadap perkembangan harian. Penilaian dianggap bermakna apabila ia memberikan gambaran holistik tentang perkembangan pelajar, bukan sekadar angka keputusan peperiksaan. Isu dan cabaran pendidikan kontemporari yang pertama iaitu penekanan berlebihan kepada akademik. Sistem pendidikan memberi tekanan besar kepada pencapaian peperiksaan dan grade akademik. Pembelajaran menjadi berasaskan hafalan bukan kefahaman atau pembinaan sosial. Aspek rohani, akhlak, nilai dan emosi murid kurang diberi fokus sehingga melahirkan pelajar yang cemerlang intelek tetapi lemah dari segi nilai moral. Yang kedua, kemerosotan nilai dan akhlak dalam kalangan murid. Pengaruh digital media sosial dan gaya hidup moden menyebabkan murid kurang disiplin, kurang hormat guru dan mudah terpengaruh kepada budaya yang negatif. Pendidikan moral diajar secara teori namun tidak diamalkan dalam tingkah laku harian. Hubungan guru dan murid menjadi lemah menjadikan pembentukan sosial kurang diberi perhatian. Cadangan penyelesaian berdasarkan pemikiran Al-Ghazali yang pertama iaitu mengintegrasikan ilmu, iman dan akhlak dalam PDP, iaitu menekankan konsep insan kamil. Menurut Al-Ghazali, pendidikan mesti melahirkan insan yang seimbang dari segi ilmu, rohani dan juga akhlak. Oleh itu, subjek akademik seperti sains, matematik, sejarah perlu disampaikan bersama nilai murni seperti amanah, kesyukuran, keadilan dan juga tanggungjawab. Aktiviti pembelajaran bersepadu seperti projek STEM, nilai murni, kajian komuniti atau pembelajaran berasaskan pengalaman dapat membantu murid mengamalkan nilai secara langsung. Pendekatan ini mengurangkan budaya exam oriented yang dapat membantu murid cemerlang secara holistik. Yang kedua iaitu mengaitkan peranan guru sebagai murabi iaitu pembangun akhlak. Al-Ghazali menegaskan guru ialah murabi bukan sekadar penyampai ilmu. Guru juga membimbing hati, akhlak dan tingkah laku murid. Penyelesaian guru perlu menjadi model teladan yang menunjukkan akhlak baik seperti sabar, ikhlas, disiplin dan hormat dan tanggungjawab. Latihan guru mesti menekankan pedagogi berakhlak, komunikasi empati, hubungan kasih sayang dan juga pembinaan karakter murid. Hubungan guru dan murid yang rapat membantu menangani isu disiplin dan kemerosotan nilai kerana murid lebih mudah mencontohi tingkah laku yang baik. Baiklah, terusnya hubungan ini terbahagi kepada dua, iaitu hubungan dengan dasar pendidikan digital dan kedua iaitu hubungan dengan masyarakat madani. Baiklah, marilah kita melihat hubungan dengan dasar pendidikan digital. Pemikiran Al-Ghazali sangat relevan dengan amalan pendidikan digital hari ini. Dasar pendidikan digital menekankan penguasaan etikal digital, literasi maklumat yang sahih, dan penggunaan teknologi secara berdisiplin dan tanggungjawab. Hal ini sejajar dengan pandangan Al-Ghazali bahawa ilmu mesti digunakan secara beretika dan membawa kebaikan. Seperti gabungan akal dan wahyu, pendidikan digital juga perlu menyeimbangkan teknologi dan kemahiran teknikal, nilai kemanusiaan moral dan adab. Justru, pelajar bukan hanya dilatih menjadi pengguna teknologi yang mahir, tetapi juga bijak menilai maklumat, berintegriti, beradab dalam komunikasi digital dan tidak menyalahgunakan teknologi. Seterusnya merupakan hubungan dengan masyarakat madani. Pemikiran Al-Ghazali juga seiring dengan aspirasi negara dalam membina masyarakat madani, iaitu masyarakat yang berteraskan pembangunan insan yang berilmu, berakhlak, bertanggungjawab, sejahtera dan seimbang.
Nilai-nilai madani seperti ihsan, integriti, akhlak dan kesejahteraan sosial adalah prinsip yang juga ditekankan dalam pendidikan Al-Ghazali. Matlamannya adalah melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, mampu menilai dengan akal dan iman, berperibadi mulia, menggunakan ilmu untuk kebaikan masyarakat. Dengan itu, pendidikan bukan lagi proses memperoleh sijil atau kelulusan semata-mata, tetapi menjadi proses membina manusia yang lengkap dari segi minda, jiwa dan akhlak. Sebagai penutup kepada pembentangan ini, dapat dirumuskan bahawa pemikiran Imam Al-Ghazali menekankan bahawa pendidikan sebenar bukan sekadar ilmu dunia, tetapi mesti membentuk akhlak dan jiwa. Penyimpangan tujuan menuntut ilmu dan pengabaian akhlak membawa kesan negatif terhadap sasial pelajar. Dalam pendidikan masa kini, prinsip beliau boleh diaplikasikan melalui pendekatan holistik dan beretika bagi membentuk insan seimbang, berakhlak mulia dan bersedia menghadapi cabaran kontemporari. Ini merupakan bahan rujukan yang kami rujuk sepanjang penyediaan tugasan ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.